Depan tu ada pasar malam tau. Tapi bukan Cameron Highland. Macam Cameron Highland tapi bukan. Kita ni nak tolong je tau. Kita nak tolong je. Kita nak tolak tak boleh. Sebab ibu pun nak berkat juga. Dek beli sayur masak ke? Masak. Ha? Nanti abang tahu Bang apa ni dah habis? Bang panas. Bau santan dia kan? Sini bau santan bukan bau saya lah. Bau lemak. Oh campur bau abang ke makanan? Okay geng, yang aku pelik belum pukul 7 lagi tau. Ada yang dah kemas. Maksud dia dah banyak habis. Macam Acik ni dah kemas lah nampak. Yang buat pun lembut je. Okay geng, hari ni aku ada dekat pasar malam dekat Duran Tunggal. Diorang kata pasar malam ni pasar malam baru tau. Kita tengok jom apa yang ada jual kat sini. Okey, mana pink colour kan? Sosis 5, ayam bunga 10. Lai cikang. Korang tengok kat sini macam bulan Ramadan. Tapi bukan bulan Ramadan tau. Pasar malam biasa kat sini. Nampak? Kecoh. Goreng panas-panas bang kat sini bang. Nampak? Ada lagi. Nampak meriah. Memang meriah lah. Macam dekat pasar Ramadan tau. Tengok. Air macam-macam colour. Nampak? Hari ni Abang BN nak bawa jalan-jalan. Lambat habis. Lambat habis. Okey, ni baru baris pertama tau. Belum habis lagi. Kenal bang? RM6 besar, kecil RM5. Yang ni pun nampak habis ni. Denderam. Meriah, memang meriah. Kau kena datang dekat Duran Tunggal. Panjang gitu. Baru. Sekabu bang. Oh, si kerabu. Bau sedap duduk dalam asap lagi best. Makan madu ada, ayam masak merah ada, ayam chicken chop ada, ayam pecik ada, yang terbaik. Sampai besok tak habis. Lagi bang, mana-mana bang. Kat sini ada 10 jenis. Besar RM5 lah. Kat sini ada buah-buah kampung. Wah, yang ni nampak beratur ni apa benda ayam dia merah. Ayam putih bang. Ayam putih, tahu bergedil. Ni ada ayam, ada daging. Abang Abi. Kena tinggal ais branded Tak apa, biar cepat habis. Last topik. Last kopi. Nampak? Carbonara, mac and cheese, bolognese, aglio. Ingin nak makan apa? Pasta tu kau datang sini. Dah habis. Tak sampai malam. Ada samosa carbonara, kurma ayam, kopi bening, kopi Saya ni buat sendiri Kasih tester free. Okey, bismillah. Lembut. Pani puri. Ayam, daging, kosong. Ngas malai. Oh ni kibas. Ni kerepek pisang panas. Bang buat panas-panas Tunjuk sangat sikit bang, nanti orang tak percaya. Nampak? Tofu lah. Tapi dia ada flavor Okey. Cikuru tak ada? Baru habis. Baru habis masuk dia ada tak kang? Ada, sekejap lagi ada. Ni chicken tender. Kalau 3 pieces macam ni 10. Oh, ada lagi 7% Ada lagi. Wujud lagi Ada lagi. 7% satu. Ayam berempah. Kena try kedai abang ni. Nasi lemak. Nasi lemak ayam berempah. Baru, rendang kerang, rendang daging, ayam merah, sambal sotong. Yang ni ayam berempah bang. Banyak lauk dia. Ni yang famousnya pepes ayam kat sini. Ayam susu kan. Betul lah. Ni pepes ayam bang. Pepes ayam kita ni isi ayam dan rempah sahaja. Pepes ayam ni 9. Tapi bukan kat ni 9 tau. Kita dekat Duran Tunggal Melaka. Bang nak bentuk kapal terbang boleh? Boleh. Lemak ayam berempah. Nasi lemak ayam berempah. Oh yang tadi tu Yang bau dia naik tadi. Baru dia naik ni. Allahuakbar. Terima kasih banyak-banyak Ni saya tak minta je. Apa kita bagi kelas. Okey Okey. Sayur pun ada. Nampak? 6.53 baru pukul 7 belum maghrib lagi. Ni nasi kerabu berlauk pun ada kat sini. Ni nasi kerabu berlauk. Ibu ada nasi dagang. Dagang tak apa. Tapi ibu bagi masak. Alah, tak nak lah kang. Orang cakap saya minta apa kang? Ibu bagi rasa Ni ikan air. Okey, ikan ayam. Jangan lupa singgah kat nasi kerabu ibu. Rainbow jelly tomo bakar. Senyum sikit bang. Nampak nasi komok pun ada sini. Tengok. Ori Singapura daripada Jerantut. Bau betul, bau naik ni. Daripada Sungai Jerantut. Kaki ayam. Antara air tebu yang the best aku rasa kat sini. Minat satu besar. Apa balik pada nyut. Ni akak ni. Dendram. Dia buat panas-panas kat sini kedai Dira ayam goreng RM2. Orang baik. Kalau ada RM2.5 ke kena Ada tak komplain? Harga paling rendah berapa bang? RM1 bang. Tongkeng
pedal. Puding karamel pun ada kat sini ya. Kedai sushi penuh. Mari kita tengok. Pun dah nak habis. Tinggal lu. Dah tinggal bersih ruang. Tadi buat apa Nasi lemak kukus, usin lempoyang. Buah ayam dah habis. Baru pukul 7. Okey, yang tanya-tanya aku dekat mana tu, kita dekat Bandar Saintek, Durian Tunggal, Saintek 2. Kau cari atau kau wes Kasim Bistro ni. Apa-apa pun, jom balik. Ngam.